Bukan masuk otai, Kelantan. Serah kepada Allah Ta'ala. Oh, Abiyu Cik Mira nak pergi haji tahun ni tu. Mula tu berapa hari lagi nak pergi haji tu? Haji ni adalah benda yang wajib bagi orang Islam. Rukun Islam. Yang kelima. Cuma ramai orang pandang ringan kerana dia ada perkataan jika mampu. Itu yang ramai orang salah tafsir. Dia tak mampu, dia tak cukup duit dan sebagainya. Mampu itu ada 3-4 kategori yang mampu tu. Yang pertama mampu dari segi keuangan. Yang kedua mampu dari segi menafkahi ahli keluarga yang ditinggalkan sekiranya dia ada anak-anak kecil dan sebagainya kan. Yang ketiga mampu dari segi kesihatan. Yang keempat mampu dari segi keselamatan. Ini benda-benda yang kita kena usahakan supaya kita mampu. Contohnya, kita mampu simpan RM5 sebulan. Simpan RM5 sebulan. Cukup RM100 pergi buka akaun tabung haji. Tunjukkan komitmen kita nak pergi haji. Biar 20 tahun lagi pun tak apa. Zaman sekarang nak simpan duit tabung haji. Tak perlu pergi pejabat macam zaman dulu dah. Nak pergi beratur kaunter, nak cok dengan cok yang panjang. Tak. Sekarang ni semua ada dekat ni je, dekat telefon je semua kan. Nak simpan berapa puluh ringgit sebulan kan. Selepas kita simpan, kita dah daftar, 1,300 tu kita boleh daftar. Dia akan keluarlah senarai haji tu. Okey, haji anda 2070. Waktu kejut, aku nak tunggu berapa puluh tahun lagi. Tak payah risau. Itu tak payah risau. Tugas kita, buat apa yang kita mampu dulu. Kita buat je yang tu. Yang selebihnya serah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita nak harap, nak tunggu duit daripada langit seketul mari. Tak. Tidak ada benda yang besar jika tidak bermula dengan kecil. Kena buat yang kecil dulu. Makan dulu. Abang Amik. Allah, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Bukan masuk otai, Kelantan. Amik, nak air Arjuna kasih satu? Air terima kasih. Arjuna kasih. Panas, Panas. Air terima kasih satu. Okey, terima kasih. Arjuna kasih ni. Tu Arjuna. Ni ambil ni. Jadi balik cerita bab haji tadi ni kan. Cerita bab haji tadi ni. Anak-anak kita ni, kita kena tekankan kepada mereka, kena ajar mereka haji ni sebagaimana kita ajar mereka solat. Minta anak-anak kita ajar mereka buka akaun tabung haji, menabung, terangkan keperluan haji. Haji ni kena pergi muda-muda. Bukan kata haji ni kerjaan orang tua. Tapi hak nak pilih nak pergi tua, nak pilih nak pergi muda tu bukan kerjaan kita. Itu kerjaan Allah Ta'ala. Bila Allah pilih, bila-bila masuk. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, puan-puan. Kalau Allah nak pilih, duit ada 2,000 pun boleh pergi. Akan ada orang lain.